Pada pertengahan Jun 2025, dunia dikejutkan apabila Israel melancarkan serangan udara berskala besar ke atas Iran dengan menyasarkan kemudahan nuklear utama di Natanz. Serangan ini dilakukan secara mengejut dan disifatkan oleh media antarabangsa sebagai operasi paling berani Israel dalam beberapa dekad terakhir. Walaupun Israel mendakwa langkah ini sebagai usaha menghalang ancaman nuklear, tindakan ini digambarkan sebagai provokasi terang-terangan dan pengisytiharan perang. Beberapa jam selepas serangan itu, Iran mula bertindak balas dalam bentuk yang tidak dijangka oleh banyak pihak. Buat pertama kali dalam sejarah konflik mereka, Iran melancarkan serangan peluru berpandu dan drone secara langsung dari wilayahnya sendiri ke atas Israel. Tindakan ini bukan sahaja berani, tetapi ia turut membuktikan kemampuan ketenteraan Iran yang selama ini diragui oleh sesetengah pihak. Serangan simbolik ini bertujuan membalas serangan Israel ke atas fasiliti nuklear mereka dan pada masa sama memberi mesej strategik kepada dunia. Iran kini bersedia berdepan Israel secara langsung. Tetapi untuk menjayakan serangan ini, Iran terpaksa melepasi halangan paling sukar dalam mana-mana operasi ketenteraan moden, iaitu menembusi pelbagai lapisan pertahanan musuh sebelum peluru berpandu sampai ke sasaran. Realitinya, Iran perlu mempertimbangkan faktor geografi dan taktikal yang kompleks. Setiap peluru berpandu dan drone yang dilancarkan perlu melepasi ruang udara negara-negara jiran seperti Iraq, Syria dan Jordan yang dipantau secara aktif oleh radar pertahanan barat. Tambahan pula, rantau tersebut turut menjadi lokasi beberapa pangkalan tentera Amerika Syarikat yang segera mengaktifkan sistem pertahanan mereka untuk membantu Israel memintas ancaman. Sebaik sahaja peluru berpandu Iran menghampiri wilayah Israel, ia berdepan pula dengan sistem pertahanan pelbagai lapisan di sini. Israel menggabungkan Iron Dome untuk ancaman jarak dekat, David's Sling untuk peluru berpandu jarak sederhana dan Arrow 2 serta Arrow 3 untuk peluru berpandu balistik jarak jauh. Semua sistem ini direka untuk beroperasi secara bersepadu, saling melengkapi dan bertindak balas dalam beberapa saat terhadap ancaman yang masuk. Walaupun sistem ini berjaya memintas sebahagian besar serangan, fakta bahawa puluhan peluru berpandu masih berjaya menembusi pertahanan dan menyebabkan kerosakan. Ini membuktikan bahawa Iran telah menyesuaikan strategi mereka dengan sangat teliti. Iran melancarkan serangan dalam skala besar di mana dianggarkan antara 300 hingga 350 peluru berpandu balistik dan drone dengan tujuan mengatasi kapasiti sistem pertahanan Israel yang terbatas dari segi bilangan pemintas aktif. Antara peluru berpandu yang digunakan termasuk Shahab 3 dengan jarak sejauh 1,200 hingga 2,000 km dan mampu membawa peledak seberat 1 tan. Iran turut dipercayai melancarkan peluru berpandu Khaibar, iaitu versi yang lebih moden, tepat dan berkuasa berbanding model sebelumnya. Beberapa laporan juga mengesahkan penggunaan peluru berpandu hypersonic jenis Fatah yang amat sukar dikesan radar dan hampir mustahil dipintas kerana kelajuannya yang melebihi Mach 5. Peluru berpandu ini menyasarkan lokasi strategik seperti pangkalan tentera, stesen radar, pusat kawalan komunikasi, apartmen serta beberapa infrastruktur utama yang menjadi nadi pertahanan dan operasi Israel. Selepas menunjukkan keupayaan serangan secara langsung, Iran menggandakan tekanan terhadap Israel melalui pendekatan yang lebih licik dan berlapis, iaitu serangan dalam bentuk gelombang menggunakan kombinasi peluru berpandu dan drone. Serangan ini bukan hanya bertujuan untuk memusnahkan sasaran, tetapi apa yang lebih penting lagi, ia dirancang khusus untuk mengganggu, mengelirukan dan akhirnya meletihkan sistem pertahanan udara Israel. Iran tahu bahawa Israel memiliki sistem pelindung bertingkat yang canggih, tetapi semua sistem ini berfungsi dengan satu kelemahan utama, iaitu kapasiti tindak balas yang terhad dalam satu masa. Iran memanfaatkan kelemahan ini dengan melancarkan serangan secara berturut-turut dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama dihantar menggunakan drone Shahid 136 yang murah tetapi efektif. Walaupun mudah dipintas secara individu, tetapi kehadiran berpuluh-puluh drone dalam masa serentak menyebabkan sistem radar Israel terpaksa bertindak balas dengan cepat. Apabila radar sudah sibuk dan sistem pemintas aktif yang sedang digunakan, Iran melancarkan gelombang kedua pula, iaitu peluru berpandu balistik yang lebih pantas, lebih ganas dan lebih sukar dipintas. Selepas itu, gelombang ketiga pula dilancarkan sama ada melalui drone tambahan atau peluru berpandu jarak sederhana yang ditujukan ke kawasan lain untuk memecahkan fokus pertahanan Israel. Tujuan serangan berlapis ini amat jelas, iaitu untuk memaksa Israel melepaskan aset pertahanannya seawal mungkin dengan memaksa sistem radar beroperasi secara berlebihan
dan seterusnya mendedahkan sebarang kelemahan yang mungkin selama ini tersembunyi. Jika Iron Dome perlu menembak ratusan objek dalam tempoh singkat, sistem tersebut akan berdepan risiko kehabisan peluru pemintas. Jika David's Sling dan Arrow digunakan serentak untuk pelbagai ancaman, ia membuka ruang kepada peluru berpandu yang lain untuk melepasi pertahanan. Dalam kata mudah, Iran tidak menyerang secara membuta tuli. Sebaliknya, cuba memaksa Israel mendedahkan titik lemahnya di udara. Kejayaan strategi ini terbukti apabila sejumlah peluru berpandu berjaya melepasi lapisan pertahanan dan sampai ke sasaran. Beberapa laporan menyatakan bahawa sistem Iron Dome pada satu ketika menjadi terlalu sesak dengan data sasaran, menyebabkan beberapa peluru berpandu tidak dipintas tepat pada waktunya. Ini sebenarnya telah memberi kesan besar terhadap psikologi ketenteraan Israel. Apa yang selama ini dianggap sistem pelindung paling dipercayai di dunia, tiba-tiba kelihatan tidak cukup sempurna. Strategi serangan ini membuktikan bahawa pertahanan Israel bukanlah kebal sepenuhnya. Ia masih boleh ditembusi jika dilawan dengan strategi yang tepat dan serangan yang terancang. Apa yang selama ini dianggap mustahil, kini terbukti boleh dicabar. Selain serangan fizikal, Iran turut melancarkan serangan dalam bentuk yang lebih halus tetapi sama kuat kesannya, iaitu serangan psikologi dan simbolik. Dalam gelombang serangan balasnya, Iran tidak hanya menyasarkan sasaran ketenteraan semata-mata. Mereka memilih lokasi-lokasi yang mempunyai nilai simbolik tinggi kepada kerajaan dan rakyat Israel. Antara sasaran yang dikenal pasti termasuk lapangan terbang utama, pusat kawalan tentera, fasiliti strategik komunikasi serta kawasan berhampiran kediaman rasmi Perdana Menteri Israel. Pemilihan sasaran seperti ini merupakan sebahagian daripada strategi untuk mencipta kesan psikologi maksimum ke atas musuh. Dengan menyasarkan infrastruktur yang rapat dengan kehidupan seharian rakyat dan jantung pentadbiran negara, Iran menghantar mesej yang sangat jelas, iaitu tiada tempat di Israel yang benar-benar selamat walaupun berada di tengah bandar atau dilindungi dengan teknologi tercanggih. Tujuannya bukan semata-mata untuk mencetuskan kemusnahan fizikal, tetapi untuk menggoncang keyakinan rakyat terhadap keupayaan kerajaan mereka melindungi negara. Siren serangan udara yang berbunyi tanpa henti di Tel Aviv dan Jerusalem, gangguan operasi lapangan terbang dan ketidaktentuan komunikasi awam semuanya mencipta suasana panik, ketakutan dan tekanan berpanjangan dalam kalangan penduduk. Serangan simbolik seperti ini juga bertujuan memberi tekanan politik secara tidak langsung ke atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Kabinet Keselamatannya. Apabila rakyat mula hilang rasa yakin, tekanan terhadap pemimpin untuk bertindak balas secara keras akan meningkat, sekaligus memberi kelebihan kepada Iran dari sudut naratif geopolitik. Ia juga menunjukkan bahawa walaupun Israel mempunyai keupayaan untuk memusnahkan sasaran di luar negaranya, mereka tetap terdedah kepada serangan balas yang boleh menggugat kestabilan dalaman. Iran juga turut menggunakan satu lagi bentuk tekanan yang jauh lebih luas kesannya terhadap ancaman kestabilan ekonomi global dan geopolitik serantau. Selepas serangan balas ke atas Israel, negara ini mula mengeluarkan kenyataan keras yang memberi bayangan tentang dua langkah strategik yang mampu menggegarkan pasaran dunia, iaitu kemungkinan menutup Selat Hormuz dan menarik diri daripada perjanjian NPT. Kedua-dua tindakan ini memaparkan sebuah senjata geopolitik yang telah lama berada dalam simpanan Iran dan kali ini digunakan secara terbuka sebagai sebahagian daripada tindak balas strategik. Selat Hormuz merupakan laluan utama bagi hampir 1/3 ekspor minyak dunia. Setiap hari, sekitar 20 juta tong minyak mentah melalui selat ini, menjadikannya antara titik paling kritikal dalam rantaian tenaga global. Iran dengan kedudukannya yang strategik di pesisiran selat memiliki keupayaan untuk mengawal atau sekurang-kurangnya mengganggu pergerakan kapal tangki minyak dengan kehadiran tentera lautnya. Ini menyebabkan kesannya akan berlaku dengan serta-merta, di mana pasaran minyak global akan melonjak lebih 10%, manakala syarikat-syarikat logistik mula mengalihkan laluan perdagangan mereka. Lebih membimbangkan, Iran turut memberi isyarat bahawa mereka sedang menilai semula penyertaan mereka dalam perjanjian non-proliferasi nuklear, di mana ini sebagai satu langkah yang boleh mempercepatkan semula pembangunan program nuklear mereka. Walaupun selama ini, negara ini menegaskan bahawa program nuklear mereka adalah untuk tujuan damai, penarikan diri daripada perjanjian ini akan memberi kuasa moral dan teknikal kepada mereka untuk memperkembangkan keupayaan mereka tanpa pengawasan ketat daripada agensi tenaga atom antarabangsa. Ia memberikan tekanan bukan sahaja kepada Israel tetapi juga kepada kuasa besar seperti Amerika Syarikat, Eropah dan Sekutu di Teluk
kerana perkembangan nuklear Iran akan mencetuskan ketidaktentuan baru dalam rantau yang sudah pun tidak stabil. Selama bertahun-tahun, Israel dengan sokongan Amerika Syarikat telah mencetuskan ketegangan di Timur Tengah melalui tindakan ketenteraan yang sering menjejaskan kestabilan serantau. Serangan terbaru ke atas kemudahan nuklear Iran hanyalah lanjutan kepada konflik yang tidak pernah tamat. Dunia tidak boleh terus membiarkan pendekatan berasaskan kekerasan ini berulang tanpa pertimbangan diplomatik yang adil dan seimbang. Jika perang ini terus berlarutan, yang akan menjadi mangsa utama adalah rakyat biasa. Korban jiwa akan meningkat, ekonomi akan runtuh dan generasi masa depan akan membesar dalam ketakutan dan kemusnahan. Hubungan Thailand dan Kemboja sememangnya telah lama tegang akibat isu sempadan yang diwarisi sejak zaman penjajahan Perancis. Garis sempadan sepanjang 818 km yang memisahkan kedua-dua negara menjadi medan pertikaian bersejarah yang masih berterusan hingga ke hari ini. Pada awal tahun 2025, ketegangan mula menjadi panas apabila insiden kecil telah mencetuskan reaksi yang besar. Pada bulan Februari, tindakan polis Thailand yang menghentikan sekumpulan pelancong Kemboja daripada menyanyikan lagu kebangsaan di sebuah tapak kuil telah mencetuskan kemarahan awam di Kemboja. Ketegangan itu diburukkan lagi oleh kenyataan-kenyataan rasmi yang bersifat nasionalis dari kedua-dua pihak. Keadaan menjadi semakin buruk pada penghujung Mei apabila seorang tentera Kemboja terbunuh dalam pertempuran kecil di kawasan sempadan segitiga. Sejak itu, tindak balas politik dan ekonomi saling berbalas. Pada bulan Jun, Kemboja mengumumkan penamatan kebergantungan kepada bekalan elektrik, internet dan siaran media dari Thailand. Dan Thailand pula bertindak balas dengan menutup saluran komunikasi digital ke Kemboja. Sementara itu, kedua-dua negara memanggil pulang duta masing-masing dan rundingan damai yang diadakan di Phnom Penh menemui jalan buntu. Kemudian pada Julai, beberapa kejadian letupan periuk api berlaku di wilayah sempadan Thailand seperti Ubon, Ratchathani dan Sisaket. Kejadian itu menyebabkan sekurang-kurangnya 7 tentera Thai dilaporkan cedera, termasuk 2 kehilangan kaki. Insiden tersebut dipercayai dan didakwa berpunca daripada periuk api lama yang masih tertanam sejak konflik terdahulu, namun kedua-dua pihak saling menuduh antara satu sama lain. Puncak konflik tercetus pada 24 Julai apabila pasukan tentera kedua-dua negara bertembung di kawasan berhampiran kuil Prasat Tamo Antom. Menurut laporan rasmi, tentera Kemboja menghantar drone pemantau dan pasukan roket ke arah pos tentera Thai. Serangan roket menyasarkan kawasan awam di wilayah Sisaket, termasuk sebuah stesen minyak dan hospital di mana telah mengorbankan orang awam termasuk kanak-kanak. Tentera Thailand membalas dengan menghantar 6 jet F-16 dan melancarkan serangan udara ke kem tentera di sempadan Kemboja. Pertempuran ini yang dianggap paling buruk dalam lebih 1 dekad menjadikan wilayah sempadan antara Thailand dan Kemboja kini sebagai titik konflik paling panas di Asia Tenggara. Disebabkan itu, orang ramai mula meninggalkan kediaman mereka untuk menyelamatkan diri dari kawasan konflik. Dalam masa sama, ASEAN segera mengeluarkan kenyataan mendesak gencatan senjata dilakukan, tetapi serangan terus berlaku. Pada 26 Julai, perhatian dunia mula tertumpu ke rantau ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghubungi kedua-dua pemimpin dan memberi amaran akan mengambil tindakan ekonomi jika pertempuran tidak dihentikan. Namun kenyataan itu hanya menyemarakkan sentimen anti-Barat, terutama dalam kalangan penyokong nasionalis kedua-dua negara. Jika dilihat atas kertas, konflik ini jelas tidak seimbang dengan Thailand ibarat gergasi, manakala Kemboja hanyalah lawan kecil yang nekat untuk bertahan. Thailand memiliki lebih daripada 360,000 anggota tentera aktif, termasuk tentera darat, laut dan udara yang moden. Jet pejuang F-16 Fighting Falcon, kereta kebal buatan China, sistem pertahanan peluru berpandu jarak sederhana dan kapal perang laut dengan peluru berpandu menjadikan Thailand antara pasukan paling bersenjata lengkap di Asia Tenggara. Tambahan pula, Thailand sudah lama melabur dalam program latihan ketenteraan bersama Amerika Syarikat dan sekutunya, di mana ini memberikan kelebihan dari segi taktik, teknologi dan persediaan. Kemboja, sebaliknya, hanya memiliki sekitar 125,000 anggota tentera, di mana kebanyakannya bergantung pada aset lama dari era Soviet seperti kereta kebal T-55, pelancar roket BM-21 Grad dan senjata infanteri ringan. Tentera udaranya juga terhad dengan tiada keupayaan jet tempur moden dan angkatan lautnya bersifat pertahanan sahaja. Namun begitu, kekuatan sebenar Kemboja bukan pada kelengkapan tetapi penguasaan medan. Kawasan sempadan di mana konflik berlaku seperti Chong An Ma dan Ta Muen Tom adalah kawasan hutan tebal dan berbukit yang menyukarkan kemarahan tentera berat.
Di sinilah pasukan Kemboja yang berpengalaman dalam operasi gerila dan pertempuran darat jarak dekat boleh memanfaatkan kelebihan geografi. Tambahan pula, sentimen nasionalisme yang tinggi di kedua-dua belah pihak menjadikan perang ini lebih berbahaya. Konflik ini dilihat bukan hanya sekadar soal tanah tetapi soal maruah masing-masing. Dan dalam perang maruah, pihak yang lemah sekalipun sanggup melawan sampai habis-habisan. Tetapi hakikatnya tetap sama. Jika perang ini menjadi total war, Thailand memiliki keupayaan untuk melumpuhkan Kemboja dalam masa beberapa minggu, sekurang-kurangnya dari sudut ketenteraan. Walau siapa pun lebih kuat dari segi ketenteraan, perang ini bukan sekadar soal peluru dan senjata sahaja. Yang paling rugi adalah rakyat bagi kedua-dua negara. Sehingga 27 Julai, lebih 200,000 penduduk dari kedua-dua negara telah dipindahkan dari kawasan sempadan. Kebanyakan mereka kehilangan tempat tinggal, akses kepada air bersih, makanan, malah kemudahan kesihatan. Kem pelarian sementara telah mula dibina di wilayah Ubon Ratchathani, Thailand dan Odar Meanchey, Kemboja, tetapi terlalu padat dengan bantuan yang tidak mencukupi. Dan yang membimbangkan, dalam masa seminggu, risiko wabak dan krisis kemanusiaan boleh berlaku. Dari sudut ekonomi, pelabur antarabangsa mula melihat konflik ini sebagai satu ancaman serius. Beberapa pelaburan besar ditangguhkan, malah ada yang sudah mula menarik diri kerana bimbang ketidakstabilan akan merebak. Nilai mata wang kedua-dua negara, Baht Thailand dan Riel Kemboja, menjunam dalam tempoh 48 jam selepas serangan pertama berlaku. Pasaran saham di Bangkok dan Phnom Penh mengalami kejatuhan mendadak, menunjukkan dengan jelas hilangnya keyakinan pasaran. Syarikat multinasional pula mengambil langkah berjaga-jaga dengan menangguhkan operasi dan memindahkan kaki tangan dari kawasan sempadan. Dalam sektor pelancongan, kesannya lebih ketara. Tempahan hotel mula dibatalkan, manakala laluan darat di kawasan sempadan berisiko tinggi telah ditutup sepenuhnya. Akhirnya, selepas beberapa hari pertempuran negara berjiran ini, Thailand dan Kemboja berjaya mencapai kata sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata tanpa syarat. Perjanjian ini dimeterai pada 28 Julai hasil rundingan damai yang berlangsung di Putrajaya, Malaysia dengan sokongan diplomatik dari beberapa kuasa besar termasuk Amerika Syarikat dan China. Gencatan senjata ini berkuat kuasa serta-merta dengan kedua-dua negara bersetuju menghentikan semua serangan dan menarik balik pasukan dari zon panas. Namun begitu, beberapa jam selepas perjanjian diumumkan, Thailand mendakwa berlaku pelanggaran oleh pihak Kemboja. Tetapi tuduhan ini dinafikan keras oleh pihak Kemboja. Walaupun tembakan senjata kini senyap buat sementara waktu, tetapi ketegangan masih belum reda sepenuhnya. Tentera kedua-dua negara masih kekal dalam keadaan berjaga-jaga, sementara proses pemindahan dan pemulangan penduduk dijalankan secara berperingkat. Walaupun begitu, suasana di sempadan dilaporkan lebih tenang, tetapi kebimbangan tetap kekal tinggi. Ramai bimbang jika rundingan susulan gagal, konflik ini mungkin kembali tercetus dan kali ini pastinya dengan skala yang lebih besar. NATO dan Rusia kini berada di titik paling hampir dengan konfrontasi ketenteraan secara langsung sejak tamatnya Perang Dingin. Pada 23 September, Donald Trump menyatakan bahawa beliau percaya Ukraine dengan bantuan Kesatuan Eropah mampu merampas semula semua wilayah yang telah jatuh ke tangan Rusia. Ini satu kenyataan yang mengejutkan kerana Trump sebelum ini sering menyeru agar perang antara Moskow dan Kiev dihentikan segera. Presiden Donald Trump baru-baru ini membuat kenyataan yang mengejutkan di mana beliau menyokong tindakan untuk menembak jatuh pesawat Rusia sekiranya negara itu terus menceroboh ruang udara negara-negara NATO. Sebagai tindak balas, pada 2 Oktober, Presiden Vladimir Putin menjelaskan bahawa Rusia tidak mempunyai sebarang rancangan untuk menawan mana-mana negara anggota NATO. Namun begitu, kenyataan terdahulu dari Kremlin memberi amaran jelas jika sebuah jet Rusia ditembak jatuh, peperangan akan menjadi jawapan. Dalam masa yang sama, NATO menuduh Rusia dengan sengaja mencetuskan provokasi. Menurut mereka, Moskow sedang menguji sejauh mana kekuatan pertahanan dan tindak balas NATO. Dan beberapa minggu kebelakangan ini, dunia menyaksikan satu demi satu insiden yang mengesahkan dakwaan itu. Pada 9 dan 10 September, sejumlah drone milik Rusia dikesan memasuki ruang udara Poland. Ini menyebabkan NATO bertindak balas dengan mengerahkan jet pejuang dan buat kali pertama dalam sejarahnya, mereka menembak jatuh sasaran di ruang udara secara rasmi. Manakala pada 13 September, sebuah drone Rusia berterbangan hampir sejam di ruang udara Romania tanpa sebarang tindakan agresif. Kemudian pada 19 September, 3 buah jet pejuang Rusia dikesan terbang selama 12 minit di ruang udara Estonia dengan transponder dimatikan, yang mana ini adalah satu tindakan yang sering dikaitkan dengan operasi rahsia atau provokasi.
pada 25 September, 2 buah pesawat pengebom dan 2 pesawat pejuang Rusia dikesan berhampiran zon pengenalan pertahanan udara Alaska. Jet-jet Amerika Syarikat segera menghantar unit pemintas dan ini merupakan kali ke-9 kejadian seperti ini berlaku sepanjang tahun 2025. Pada hari yang sama, Norway turut melaporkan bahawa jet Rusia memasuki ruang udara mereka selama 4 minit sebelum beredar. Kemuncaknya berlaku pada 26 September di mana beberapa buah drone yang tidak dikenal pasti muncul di sekitar lokasi strategik termasuk pangkalan tentera terbesar di Denmark. Moskow menafikan sekeras-kerasnya bahawa drone itu milik mereka. Tetapi Perdana Menteri Denmark memberi amaran bahawa satu bentuk perang hybrid sedang berlangsung di Eropah. Walaupun sesetengah negara dalam blok timur NATO mahukan tindak balas yang lebih keras, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menyatakan bahawa sudah tiba masanya untuk perbincangan mengenai peraturan kekuatan tentera Rules of Engagement dilakukan, bukannya terus menembak jatuh sebarang jet yang melintasi ruang udara. Sementara itu, Menteri Pertahanan Rusia Belousov berkata persiapan untuk konflik dengan NATO dalam dekad akan datang adalah antara tugas utama kementeriannya. Memasuki tahun keempat sejak pencerobohan besar-besaran pada Februari 2022, Rusia kini menduduki kira-kira 20% wilayah Ukraine. Namun, situasi di medan perang sentiasa berubah dan tidak semestinya selari dengan peta. Sejak Januari 2022, Ukraine menerima bantuan sekitar 360 bilion dari pelbagai negara, termasuk lebih 18 bilion daripada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat dan NATO turut membekalkan Ukraine dengan maklumat risikan strategik dan taktikal secara berterusan, termasuk data masa nyata mengenai pergerakan tentera Rusia, logistik serta rancangan serangan. Namun begitu, kadar korban tentera Rusia dilaporkan menurun sejak beberapa bulan lalu. Dengan peningkatan penggunaan kenderaan udara tanpa pemandu dan drone, tentera Rusia kini mampu mara lebih cepat di beberapa kawasan. Peperangan kini semakin kompleks dengan gabungan kaedah konvensional seperti penggunaan kereta kebal dan peluru berpandu serta teknologi moden seperti drone, satelit dan sistem risikan OSINT. Dalam masa yang sama, kaedah tidak konvensional seperti serangan cyber dan penyebaran maklumat palsu turut menjadi senjata dalam perang hybrid. Konflik Rusia-Ukraine memberi gambaran jelas tentang bagaimana bentuk peperangan abad ke-21 sedang berubah. Ketua Pertahanan Jerman, General Carsten Breuer dalam temu bual bersama BBC pada Jun 2025 menyatakan bahawa Rusia kini menghasilkan kira-kira 1,500 buah kereta kebal setiap tahun, cukup untuk melancarkan serangan terhadap negara-negara Baltik menjelang 2029 atau lebih awal. Rusia juga telah menghasilkan 4 juta butir peluru artileri 152 mm pada tahun 2024 sahaja. Dalam tempoh 3 bulan sahaja, Rusia berjaya menghasilkan jumlah peluru yang setara dengan keseluruhan pengeluaran setahun NATO. Disebabkan itu, negara-negara Eropah memerlukan masa bertahun-tahun untuk meningkatkan kapasiti industri pertahanan mereka bagi menyamai skala pengeluaran senjata yang sedang dicapai oleh Rusia. Pada 3 Oktober 2025, Perkhidmatan Perisikan Pertahanan Denmark (DDIS) menyatakan bahawa ancaman daripada peperangan hybrid Rusia terhadap NATO dijangka meningkat dalam beberapa tahun akan datang. Walaupun tiada tanda-tanda ancaman ketenteraan secara langsung terhadap Denmark, kemungkinan berlakunya provokasi terhadap negara-negara NATO secara keseluruhan dianggap tinggi. Rusia sedang menggunakan teknik hybrid untuk melemahkan perpaduan politik serta kuasa membuat keputusan dalam negara-negara NATO. Matlamat Rusia bukanlah untuk mencapai kemenangan segera, tetapi untuk mencipta suasana ketidakstabilan dan ketidaktentuan yang berpanjangan. Sebenarnya, peperangan masa hadapan semakin bergantung kepada teknologi drone. Tentera Rusia kini banyak menggunakan drone kamikaze berasaskan model buatan Iran, Shahed. Namun, versi terkini telah diubah suai menjadi lebih besar, lebih pantas dan mempunyai daya letupan yang jauh lebih tinggi. Di selatan Rusia, pihak berkuasa telah membuka sekolah pertama di Krasnodar untuk melatih remaja berumur 12 hingga 17 tahun dalam pengendalian drone. Program ini dinamakan Dobro I Nebo yang bermaksud kebaikan dan langit. Moskow menyasarkan untuk meningkatkan pengeluaran drone guna sekali kepada 6,000 unit sebulan menjelang tahun 2026. Terdapat juga pertandingan permainan video peringkat nasional yang digunakan sebagai platform pencarian bakat. Mereka yang menonjol akan direkrut oleh syarikat pertahanan Rusia. Latihan besar-besaran turut menyasarkan pelajar sekolah agar menjadi sebahagian daripada tentera drone negara.
pada Jun 2025, Presiden Putin mengarahkan supaya perlumbaan drone tahunan diwujudkan, terbuka kepada kanak-kanak seawal usia 7 tahun. Pelajar sekolah menengah pula diberi tugasan membangunkan konsep kenderaan pelancar super berat dengan sistem pelancaran berasaskan air. Projek ini dibangunkan bersama syarikat industri ketenteraan termasuk Baltic State Technical University dan Almas Ante, sebuah konglomerat pertahanan yang kini menjadi rakan kongsi utama kerajaan. Peluru berpandu yang dihasilkan oleh Almas Ante digunakan untuk menyerang bandar-bandar Ukraine. Beberapa syarikat yang bekerjasama rapat dengan Kementerian Pertahanan Rusia turut menubuhkan makmal ketenteraan khas untuk jurutera muda termasuk pelajar sekolah. Yang jelas, Rusia kini sedang membuat persiapan secara menyeluruh dengan mengambil kira kemungkinan berdepan NATO pada masa hadapan. Fokus utama diberikan kepada peperangan hybrid, merangkumi serangan cyber, propaganda serta latihan intensif untuk melahirkan generasi baharu pengendali drone demi memastikan mereka terus menguasai teknologi terkini di medan perang. Lepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1956 dengan bantuan Mesir dan Amerika Syarikat, Sudan mula dibelenggu oleh konflik dalaman antara pemerintah di utara dan kumpulan pemberontak di selatan. Konflik yang berlaku masa ini berkembang menjadi perang saudara antara Sudan Utara dan Sudan Selatan dan berlarutan hingga tahun 1972. Selepas itu, Perjanjian Addis Ababa telah ditandatangani, telah berjaya menamatkan peperangan buat sementara waktu, tetapi keamanan ini tidak kekal lama. Pada tahun 1983, perang saudara tercetus semula apabila ketegangan politik dan etnik kembali memuncak. Usaha damai diteruskan melalui pelbagai rundingan, gencatan senjata dan perjanjian sehingga akhirnya pada tahun 2005 kedua-dua pihak bersetuju menandatangani Comprehensive Peace Agreement, iaitu perjanjian keamanan komprehensif yang bertujuan menamatkan konflik. Perjanjian itu turut memperuntukkan referendum bagi rakyat Sudan Selatan dan keputusan yang dicapai membawa kepada kemerdekaan wilayah tersebut pada tahun 2011. Sejak itu, Republik Sudan Selatan terbentuk dan diiktiraf secara rasmi oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Walaupun sudah berpisah dengan Sudan Selatan, krisis politik di Sudan sebenarnya tidak pernah berakhir. Pemerintahan Omar al-Bashir yang bermula dengan rampasan kuasa tentera pada 1989 berlanjutan selama 3 dekad. Dan pada 11 April 2019, beliau akhirnya digulingkan dan ditangkap oleh angkatan bersenjata selepas gelombang protes besar-besaran yang menuntut pengakhiran pemerintahannya. Selepas kejatuhan Omar al-Bashir, Sudan memasuki fasa baru pemerintahan yang dikuasai oleh dua kuasa tentera utama, iaitu Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF). Kedua-duanya pada awalnya menjadi sekutu rapat ketika menumbangkan rejim Bashir, tetapi sejarah dan struktur mereka amat berbeza. Sudanese Armed Forces ialah pasukan ketenteraan rasmi negara yang sudah wujud sejak Sudan mencapai kemerdekaan pada tahun 1956. Ia mewakili struktur negara di mana terdiri daripada tentera darat, udara dan sistem perintah yang terikat dengan institusi kerajaan. Di bawah pimpinan Jeneral Abdel Fattah al-Burhan, SAF melihat beliau sebagai pelindung kedaulatan dan kesinambungan negara. Namun, terdapat pihak menuduh institusi ini masih dipengaruhi oleh legasi lama rejim Bashir, iaitu bercorak konservatif, berhierarki dan lambat berubah. Manakala bagi Rapid Support Forces (RSF) lahir daripada Janjaweed, iaitu kumpulan bersenjata Arab yang ditubuhkan pada awal 2000 ketika perang di Darfur. Pasukan ini pada asalnya digunakan oleh kerajaan Bashir untuk menumpaskan pemberontakan di barat Sudan dan dikaitkan dengan pelbagai kekejaman terhadap etnik bukan Arab. Pada tahun 2013, RSF disahkan secara rasmi sebagai pasukan separa tentera dan mereka mula menerima kuasa yang besar termasuk operasi keselamatan, kawalan sempadan serta misi ketenteraan di Yaman bagi pihak Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu. Pimpinannya, Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemeti, berasal daripada suku Rizegat di Darfur. Beliau membina kekayaan besar melalui perdagangan emas dan mempunyai hubungan rapat dengan kuasa luar seperti Emirat Arab Bersatu dan Rusia. Selepas penggulingan Bashir, kuasa pemerintahan sementara diambil alih oleh Majlis Peralihan Tentera (TMC) yang diketuai oleh Burhan dan dibantu oleh Hemeti. Pada awalnya, kedua-dua mereka tampil sebagai penyelamat negara dengan menjanjikan kestabilan, menamatkan pemerintahan diktator dan membuka jalan ke arah kerajaan awam yang demokratik. Dan buat seketika,
rakyat kembali mempunyai masa depan yang agak cerah, di mana jalan-jalan di Khartoum yang sebelum ini dipenuhi jeritan protes kini bergema dengan laungan kemenangan dan semangat baru untuk masa depan Sudan. Namun situasi ini tidak dapat bertahan lama, di mana ketegangan mula timbul. Tentera di bawah pimpinan Burhan dan pasukan separa tentera di bawah Hemeti masing-masing mula menunjukkan perbezaan pengaruh dan kepentingan. Burhan menguasai struktur ketenteraan rasmi, manakala Hemeti memperkukuh kekuasaannya melalui sumber ekonomi dan pengaruh politik di lapangan. Keadaan ini menyebabkan majlis peralihan mula bergolak apabila dua pusat kuasa itu semakin jelas bersaing untuk mengekalkan pengaruh masing-masing. Hubungan yang dulunya dibina atas kerjasama perlahan-lahan bertukar menjadi perebutan kuasa. Kepercayaan antara mereka mula hilang dan perpecahan yang tercetus akhirnya membuka jalan kepada krisis yang lebih besar. Peralihan kuasa ke arah pemerintahan awam semakin tertangguh, sementara desakan rakyat untuk kembali kepada demokrasi tidak lagi dipedulikan. Dan apabila kedua-duanya gagal mencari jalan tengah untuk menggabungkan SAF dan RSF di bawah satu struktur ketenteraan, Sudan sekali lagi terjerumus ke dalam perang saudara. Menjelang hujung tahun 2023, peperangan semakin menjadi tidak terkawal. Kedua-dua pihak terus berbalas serangan di kawasan penduduk yang padat tanpa mengira nyawa orang awam. Lapangan terbang utama ditutup, manakala rangkaian komunikasi sering terputus akibat pengeboman yang berterusan. Bagi jutaan rakyat Sudan, kehidupan harian terus berubah menjadi perjuangan untuk terus hidup pada waktu ini, bukan lagi soal politik. Selepas itu, pada awal 2024, harapan terhadap penyelesaian damai kembali muncul apabila Kesatuan Afrika, Arab Saudi dan Amerika Syarikat menganjurkan beberapa siri rundingan. Namun, setiap rundingan yang dijalankan ini berakhir tanpa hasil. Burhan menuntut supaya RSF dibubarkan dan digabungkan di bawah struktur ketenteraan rasmi, manakala Hemeti enggan menyerahkan kawalan pasukannya serta sumber ekonomi yang mereka miliki. Pertemuan-pertemuan damai itu hanya berakhir dengan tuduhan, ugutan dan akhirnya kegagalan mutlak. Menjelang pertengahan 2025, medan konflik semakin tertumpu di barat Sudan, khususnya di wilayah Darfur. Di El Fasher, ibu negeri Darfur Utara, menjadi kubu terakhir tentera Sudan di kawasan itu. Penduduknya, hampir 1/3 daripada jumlah keseluruhan penduduk Darfur, hidup dalam ketakutan, dikelilingi oleh kepungan Rapid Support Forces yang semakin menekan. Bekalan makanan dan ubat-ubatan semakin berkurangan dan konvoi bantuan antarabangsa sering diserang sebelum tiba ke destinasi. Akhirnya, pada Oktober 2025, benteng terakhir ini tumbang. Pasukan RSF menyerbu masuk ke El Fasher dan menawan markas utama tentera di sana. Burhan telah mengarahkan pengunduran untuk menyelamatkan nyawa awam, tetapi bagi penduduk yang masih terperangkap, pengunduran itu bermakna tiada lagi perlindungan. Selepas RSF menawan sepenuhnya bandar El Fasher, keadaan di bandar itu dilaporkan semakin tidak terkawal. Beberapa laporan antarabangsa mendakwa berlaku pembunuhan orang awam secara besar-besaran, termasuk serangan terhadap hospital dan kawasan perlindungan. Walaupun RSF menafikan tuduhan itu, imej satelit dan laporan saksi menunjukkan kemusnahan besar di sekitar bandar, manakala ribuan penduduk dilaporkan hilang. Menurut laporan Pertubuhan Antarabangsa, lebih 36,000 orang dilaporkan melarikan diri dari El Fasher sejak serangan bermula, dengan kebanyakannya berjalan kaki ke sempadan Chad. Mereka yang tertinggal kini hidup dalam ketakutan, dengan kebanyakannya terputus bekalan elektrik, ubat-ubatan dan komunikasi. Pertubuhan Palang Merah Antarabangsa ICRC menyifatkan situasi di Darfur sebagai sejarah yang berulang, di mana merujuk kepada konflik yang pernah berlaku pada awal 2000. Terdapat juga laporan dari imej satelit yang dikeluarkan oleh organisasi antarabangsa yang menunjukkan tompok-tompok besar yang menyerupai kawasan perkuburan baharu di pinggir bandar. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengesahkan wujudnya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, termasuk pembunuhan tanpa perbicaraan dan keganasan berasaskan etnik. Namun yang menjadi persoalan, dunia masih lambat untuk bertindak. Tiada zon larangan terbang, tiada misi pengaman dan tiada tekanan ketenteraan antarabangsa yang dikenakan, selain beberapa kenyataan kecaman yang berulang tanpa tindakan nyata. Sebahagian penganalisis antarabangsa kini melihat penguasaan RSF di Darfur ini adalah sebagai tanda awal kepada perpecahan Sudan. Ia bermaksud satu keadaan di mana negara itu mungkin berakhir sebagai dua wilayah berasingan, yang mana masing-masing dikuasai oleh pihak yang berbeza.
Kini, selepas lebih 16 bulan berperang, Sudan kini berdepan risiko kehancuran menyeluruh dari segi ekonomi, politik dan kemanusiaan. Burhan masih bertahan di timur sementara Hemeti mengukuhkan kuasanya di barat. Kedua-duanya menegaskan perjuangan mereka adalah demi masa depan Sudan. Namun, bagi kebanyakan rakyat, perang ini tidak lagi dilihat sebagai pertarungan untuk masa depan. Sebaliknya, perjuangan untuk terus hidup. Punca kepada hubungan tegang ini sebenarnya bermula sejak lewat 1990 ketika Hugo Chavez mengambil alih kuasa sebagai Presiden Venezuela pada tahun 1999. Chavez memperkenalkan dasar Revolusi Bolivar yang berteraskan ideologi sosialis dan anti-imperialis dengan menolak pengaruh Amerika Syarikat di rantau Amerika Latin. Beliau menasionalisasikan syarikat-syarikat minyak asing termasuk milik Amerika Syarikat dan membina hubungan rapat dengan negara seperti Cuba, Rusia, China dan Iran. Ketegangan ini seterusnya meningkat selepas cubaan rampasan kuasa pada tahun 2002 yang menurut Chavez disokong oleh Amerika Syarikat dan ini menandakan bermulanya era panjang permusuhan politik antara kedua-dua negara. Sepanjang pemerintahan Chavez, hubungan dengan Amerika Syarikat terus merosot. Kerajaan Venezuela beberapa kali mengusir diplomat Amerika Syarikat, sementara pihak Amerika Syarikat pula menuduh pentadbiran Maduro terlibat dalam rasuah dan pengedaran dadah antarabangsa. Chavez menggunakan pentas antarabangsa untuk mengecam dasar luar Amerika Syarikat dan sering menggambarkan Amerika sebagai kuasa yang menindas negara-negara membangun. Walaupun kenaikan harga minyak pada awal tahun 2000 telah menguatkan ekonomi Venezuela, hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat tetap tegang dan dipenuhi rasa tidak percaya. Selepas kematian Chavez pada 2013, Nicolas Maduro meneruskan dasar yang sama tetapi dalam keadaan ekonomi yang semakin merudum akibat kejatuhan harga minyak dunia pada 2014. Venezuela yang bergantung hampir sepenuhnya kepada ekspor minyak mula berdepan hyperinflasi dan kejatuhan nilai mata wang. Dalam keadaan ekonomi yang semakin parah, Maduro tetap memenangi pilihan raya presiden pada 2018 untuk penggal keduanya. Namun keputusan itu dikecam oleh pembangkang dan antarabangsa kerana didakwa tidak bebas dan tidak adil. Ketegangan mencapai kemuncak pada 2019 apabila Amerika Syarikat mengiktiraf Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezuela dan menolak keputusan pilihan raya 2018 yang dianggap tidak sah. Langkah ini disokong oleh pentadbiran Donald Trump pada masa itu yang menuduh Maduro terlibat dalam kegiatan jenayah antarabangsa termasuk penyeludupan dadah melalui jaringan yang dikenali sebagai Cartel de los Soles. Pada waktu sama, Venezuela menghadapi sekatan ekonomi yang agak teruk, terutamanya dalam industri minyak yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Pada tahun sama iaitu 2019, sebagai tindak balas terhadap tekanan Amerika Syarikat, Presiden Nicolas Maduro memperkukuh pertahanan negara dengan menggerakkan angkatan tentera dan pasukan militer awam seramai kira-kira 4.5 juta orang bagi mempertahankan Venezuela daripada sebarang ancaman. Keadaan ini menjadi lebih tegang apabila Amerika Syarikat mengerahkan armada tentera besar ke kawasan Laut Caribbean dengan kapal perang, kapal selam nuklear dan pesawat pejuang yang dikatakan sebagai usaha tekanan maksimum ke atas kerajaan Maduro. Walaupun berdepan sekatan dan ekonomi yang lemah, Venezuela masih memiliki sistem pertahanan udara dan jet pejuang buatan Rusia. Tetapi, ramai yang mempersoalkan tahap kesiapsiagaan sebenar tenteranya dalam keadaan ini. Pada tahun 2020, krisis ini menjadi semakin rumit apabila timbul tuduhan bahawa Amerika Syarikat menggunakan operasi anti dadah sebagai alasan untuk campur tangan dalam urusan politik dan ketenteraan Venezuela. Presiden Nicolas Maduro kemudiannya membalas dengan menuduh Amerika Syarikat sebagai empayar yang sedang merosot yang cuba menjatuhkan pemerintahannya. Walaupun ketegangan terus meningkat, kerajaan Venezuela masih cuba mencari jalan diplomasi, namun risiko berlakunya konflik bersenjata tetap wujud. Pertikaian ini bukan sahaja memberi kesan besar kepada Venezuela dan Amerika Syarikat, tetapi turut menimbulkan kebimbangan terhadap kestabilan di seluruh benua Amerika Latin. Namun, bertahun-tahun selepas krisis besar yang pernah menggoncang kedua-dua negara itu, keamanan sebenar masih belum tercapai. Pada Julai 2024, Nicolas Maduro diumumkan menang dalam pilihan raya presiden untuk penggal ketiganya, tetapi keputusan itu segera ditolak oleh pembangkang dan kebanyakan negara barat, termasuk Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah yang menuduh berlaku penipuan pilihan raya. Kemenangan yang dicapai ini sekali lagi dipertikaikan dan ini membakar semula ketegangan lama antara kedua-dua negara ini. Kini, pada tahun 2025,
Hubungan kedua-dua negara itu sekali lagi menjadi panas, bukan sahaja dalam arena diplomasi tetapi juga di lautan Caribbean. Isu semasa ketegangan antara kedua-dua negara kini berada pada tahap yang sangat kritikal dengan perkembangan ketenteraan dan diplomasi yang saling bertentangan dan berisiko tinggi. Sepanjang 2025, Amerika Syarikat meningkatkan operasi ketenteraannya di kawasan Caribbean, termasuklah pengerahan kapal induk canggih USS Gerald R. Ford, beberapa kapal perang, kapal selam nuklear dan pesawat pejuang ke perairan berhampiran Venezuela. Amerika Syarikat menyatakan operasi ini bertujuan untuk membanteras rangkaian pengedaran dadah dan jenayah terancang, tetapi secara terbuka ia juga turut dilihat sebagai usaha menambah tekanan politik bagi menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro. Sebagai tindak balas, kerajaan Venezuela menggerakkan latihan ketenteraan besar-besaran yang melibatkan jutaan anggota paramilitari awam dan tentera rasmi di seluruh negara. Latihan ini termasuk latihan ketenteraan ketat seperti merangkak di lumpur, menyeberangi sungai, pengendalian senjata, pemindahan kecemasan serta perlindungan dokumen strategik dari pangkalan tentera. Presiden Maduro bersama Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez telah mengisytiharkan beberapa zon pertahanan baru dan menggesa rakyat Venezuela agar bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan campur tangan ketenteraan dari Amerika Syarikat. Amaran keras seperti bersiaplah untuk yang terburuk serta seruan untuk membentuk kumpulan paramilitari awam seramai kira-kira 4.5 juta orang bukan sahaja bertujuan membangkitkan semangat nasionalisme tetapi juga sebagai langkah persediaan untuk mempertahankan kedaulatan negara dalam keadaan yang semakin genting. Walaupun Maduro mengaku kemungkinan perang terbuka adalah nyata, beliau turut berusaha membuka ruang diplomasi dengan menghantar surat peribadi kepada Donald Trump menggesa rundingan yang jujur supaya konflik dapat dielakkan. Namun, di pihak Amerika Syarikat, ganjaran sehingga $50 juta Amerika ditawarkan bagi maklumat yang membawa kepada penangkapan Maduro atas dakwaan terlibat dalam kartel dadah dan kegiatan jenayah. Keadaan menjadi semakin genting apabila berlaku serangan ke atas bot nelayan Venezuela yang didakwa dilakukan oleh pihak Amerika Syarikat, sekaligus menambahkan lagi ketegangan antara kedua-dua negara. Dalam masa yang sama, negara-negara jiran turut memperkukuh persiapan ketenteraan masing-masing sebagai langkah berjaga-jaga yang mana menunjukkan kebimbangan mendalam terhadap potensi konflik yang boleh menggugat kestabilan rantau ini. Penganalisis politik dan ketenteraan berpendapat bahawa kebanyakan aset pertahanan Venezuela sebenarnya lebih sesuai digunakan untuk menghadapi konflik dalaman atau serantau dan ia masih jauh dalam menandingi keupayaan tentera Amerika Syarikat yang merupakan kuasa ketenteraan terbesar di rantau ini. Situasi ini juga menimbulkan persoalan, apakah konflik ini akan terus meningkat menjadi peperangan terbuka ataukah dua pihak ini akan mampu mencari jalan penyelesaian diplomatik dalam masa terdekat. Bagi penganalisis politik, mereka menilai bahawa kedua-dua negara masih berhati-hati dan sebolehnya mengelak tercetusnya konflik besar-besaran kerana peperangan hanya akan membawa kepada bencana bukan sahaja kepada Venezuela dan Amerika Syarikat tetapi juga kepada seluruh rantau Amerika Latin. Menurut laporan terkini pada September 2025, Venezuela telah mengerahkan lebih 25,000 tentera tambahan di sepanjang pantai Caribbean dan sepadan dengan Colombia sebagai langkah berjaga-jaga terhadap sebarang kemungkinan pencerobohan. Secara keseluruhan, risiko perang antara Amerika Syarikat dan Venezuela memang wujud pada kadar yang tidak pernah dilihat sejak beberapa dekad. Namun keperluan untuk mengelakkan bencana berskala besar masih menjadi dorongan kuat bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, tekanan dalaman di Venezuela dan perpecahan politik di Amerika Syarikat juga memberi kesan kepada arah perkembangan konflik ini, menjadikan situasi ini sangat dinamik dan tidak menentu pada akhir 2025.